Sekarang ni aku macam pelik sikit tau. Sebab tempat yang kita orang sampai ni dia macam tak ada turis. Tahu macam sunyi gila. Assalamualaikum guys, selamat datang ke vlog aku seterusnya, iaitu aku sekarang ni berada dekat airport Kunming. Aku akan travel dekat sini selama 7 hari. Sekarang ni baru je sampai. Aku punya flight tadi dalam pukul 1 daripada Malaysia. So perjalanan ambil masa lebih kurang dalam 4 jam lah tadi. Dia punya proses dekat immigration pun tak susah sangat. So sekarang ni kita orang baru je keluar ambil bag. Dan aku akan ke Kunming Railway Station sebab kita orang akan bermalam kat situ selama 1 malam. Sekarang ni kita orang akan ambil bas lah ke sana. Apa nanti aku akan update. Untuk ke Kunming Railway Station, korang boleh beli tiket di booth sini. Korang keluar je daripada gate nombor 3 dan terus datang ke sini. Tiket sehala untuk ke Kunming Railway Station 25 yuan seorang. Kalau korang nak ke South Railway Station boleh beli kat sini juga. So sekarang ni kita orang baru je sampai di Kunming Railway Station. Boleh nampak dekat sana tu, itu Kunming Railway Station. So bas akan berhenti dekat sini, dekat depan kedai ni. Aku tak pasti kedai apa. Aku ingatkan dekat je hotel tu daripada train station tu. Rupanya jauh lah juga. Sebab dia terasa jauh sebab kena heret bag luggage ni. Kita orang baru je jumpa hotel ni. Actually dia agak keliru juga sebenarnya. Tadi kita orang dah terlajak dan kita orang jumpa satu polis tu. And then dia tunjuk dekat bangunan ni, apa, dia cakap Cina lah. So aku tak faham. Dia punya directory dekat sini pun semua Chinese. So bila tengok dekat sini dia ni tingkat 28. Siapa pandai baca so dia tahulah. So ini lift dia. So naik dia tingkat 28 terus jumpa hotel. Okay, room tour. This is aku punya bilik dekat Kunming 1 malam. Sebab esok aku akan ambil train ke Dali. So harga 1 malam RM90. View dia bagi aku cukup cantik lah. Nampak dia punya bandar-bandar. Ada sungai dekat situ. Belah belakang sini train station. Ada mall juga tadi. Dekat bawah tu ada macam kedai-kedai makan. Tak nampak sangat. So itu je lah. Katil dia pun agak selesa lah untuk 1 malam. Kita tengok toilet dia. Oh, ini cermin dia orang luar boleh nampak. Tak apalah, bukan kenal pun. Actually ada banyak je kedai halal kat sini. Sebab tadi masa dekat yang tempat yang bas berhenti tu ada satu kedai halal. Tapi tadi aku check dekat sini, berdekatan sini paling dekat ada 400 meter. Tak jauh sangat. So sekarang ni aku on the way nak pergi ke kedai halal tu. Okay, ni kedai dia. Memang confirm halal sebab dah tanya tadi. So ini. Kita orang ada order dia macam sate lah, daging bakar. 10 cucuk
10 yuan. Dia ada dua jenis ini. Apa, beef dengan lamb ke? Both beef. Both beef, tapi tak tahu apa beza dia. Satu ada lemak. Oh, satu ada lemak. Itulah. Aku tak try lagi. So semua. Dia rasa masin dengan pedas tu. Sedap juga. Dari kecil lah. Ni kau saiz dia besar mana. Yang ni aku tak tahu besar. Ini kecil gila, aku tak tahu. Dia macam RM1 lah, tapi kalau kau kat Malaysia kau beli tak besar ni RM1. Ini ada lemak tu besar sikit. Sedap lah juga. Selain daripada sate tadi, ini aku ada order beef noodle. Besar juga tau dia punya portion ni. Harga dia 10 yuan juga. Dia punya portion bapak besar gila. Tak tahu boleh nampak ke tak. Tumpah pula nanti kan. Kau makan tepi jalan je. Boleh makan dalam kedai juga, tapi kedai dia tak besar mana pun. Aku tunjuk balik. Bagi aku dia punya noodle ni lagi sedap daripada yang aku makan dekat Taiwan itu, walaupun dia Michelin dapat rating daripada Michelin star tu. Jadi kita orang singgah dekat kedai buah dekat tepi jalan. Lepas kita orang ada beli buah ni. Aku tak tahu buah apa. Tak pernah jumpa lagi dekat Malaysia. Dia cakap sekilo dalam 30 yuan. Tapi kita orang tak beli lah sekilo, kita orang beli 4 biji je. So sekejap lagi aku akan try dan aku akan bagi review. Tak tahu sedap ke tak. Aku rasa dekat area railway ni dia tak ada apa yang menarik sangat. Dia banyak kedai makan dengan kedai-kedai souvenir diorang punya kek tu, kek yang ada bunga ros kat dalam tu. Tapi dia punya bandar actually tadi masa on the way naik bas tu adalah nampak mall-mall besar apa semua, tapi aku rasa kena ambil metro atau subway untuk pergi ke sana. Sini ada lagi satu kedai halal. Kedai ni betul-betul dekat depan ni train station ni. Tu train station. Kau menampak sikit dekat laluan teksi ni. Ni teksi banyak-banyak dekat tepi ni kan. Okay. Betul-betul hujung dekat simpang ni. Maksud ni ada kedai halal. Ini pun aku rasa halal juga. Sebab dia ada macam nampak tu. Korang tak nampak kot. Dekat dia punya signboard tu ada gambar masjid. Dia jual lokcing. Halal lokcing. Dekat Yunnan ni diorang famous dengan ni tau. Diorang punya macam satu bun ni, dekat dalam dia ada inti yang paling famous dengan bunga ros. Yang ni sudah dia ada banyak inti lah actually. Ini taro, yang ni jasmine, dan lain ni aku tak sure. Tapi yang famous ni yang bunga ros. Dia ada produk lain juga, produk bunga ros yang lain. Ini air, dekat dalam tu pun ada banyak. Tapi kita orang tak beli pun sebab nanti dekat Lijiang dengan Dali pun banyak benda ni aku tengok. Okay, ni aku nak try buah yang aku beli tadi tu. Dia punya comparison size dia dengan tapak tangan. Dia kecil je. Dia macam aku cakap tadi, macam apple tapi colour orange. So aku try sekejap
kat dalam dia ada biji tau. Macam aku tak tahu buah apa biji macam ni. Dia macam tak ada rasa sangat. Macam tasteless pun ada juga. Dia macam sikit-sikit je rasa dia. Masam-masam manis. Okay, sekarang ni aku dah check out daripada hotel. Kita orang tengah menuju ke train station untuk ke Dali. Okay, bagusnya pasal hotel ni, dia tak ada deposit tau. Deposit dia punya access card tu just drop dekat meja je boleh caw terus. So kalau korang nak keluar awal ke apa kan, contoh korang punya train awal pagi, just tinggal card, lepas tu belah je terus. So sekarang ni sekarang baru pukul 7.20. Kita orang punya train pada pukul 8.32. Sekarang ni member aku beli pau kat sini. Dia kata pau ni vegetarian, tapi aku tak beli pun. Member aku yang beli sebab dia Chinese kan. So tak apalah kalau dia ada apa pun dalam. Diorang punya signboard ke billboard. Benda ni yang train punya schedule ni dia tak tourist friendly tau. Dia tak ada bahasa English. Dia Chinese je. Kalau korang beli tiket melalui trip.com kan, dia punya tiket tu actually dia tak ada QR code tau. So korang tak boleh masuk dekat dia punya auto gate tu. So korang kena pergi ke belah sini. Belah kalau daripada depan dia belah kiri dia ada macam manual counter. Korang bagi pasport je. So nanti dia check nombor pasport korang dah ada dalam sistem. So dia akan bagi masuk lah melalui situ. So senang je, tak susah. Kita orang sampai sini pukul 7.45. So ada lagi dalam lebih kurang 45 minit juga untuk kita orang punya train. So dekat dalam ni dia ada banyak convenience shop tau. So kalau kau nak beli air ke, beli light food ke, bites, so ada banyak lah dalam ni. Kita orang punya platform 7A ke Dali. Aku punya breakfast pagi ni makan jagung tu. Sebab tak tahu apa yang boleh dimakan. Sebab semua dalam bahasa Cina. So taste test. Dia punya jagung ni kan rasa macam pulut. Dia macam cui-cui macam tu. Dia tak sama jagung macam kat Malaysia. Sedap juga. Kita orang punya coach number 15. Bapak jauh gila. Aku rasa macam paling hujung. Kalau korang tengok dekat sini kan, dia dah ada nombor dia tau. Macam ni 7. Yang belah sini 11. Kita orang yang belah sini. Tapi kita orang nombor 15. Menariklah dia punya sistem dekat train station ni. Kau perasan tak yang ada macam tali kabel kot yang merah dengan kuning tu. Maksudnya bila dah nak masa untuk depart kan, dia akan turunkan benda tu. Maksudnya kalau kau lambat, kau memang tak boleh masuk train dah.
Sekarang ni kita orang dah sampai dekat Dali train station. Cumanya sebabnya aku punya plan asal aku akan bermalam dekat sini satu malam. Tapi tak jadi sebabnya kita orang punya trip dekat Kunming tu 20 hari bulan tu sepatutnya kita orang akan pergi ke Jade Dragon Snow Mountain. Tapi 20 hari bulan tu dia punya cable car tu under maintenance. So kita orang terpaksa tukar ke esok 19 hari bulan. So semua aku punya itinerary jadi berterabur. So aku terpaksa cancel aku punya hotel dekat Dali malam ni. So malam ni juga kita orang akan terus gerak ke Lijiang. So the next day kita orang akan pergi ke itulah Jade Dragon Snow Mountain tu. Cuma sekarang ni sebabkan kita orang tak bermalam kat sini, kita orang ada luggage ni, kita orang tak tahu nak letak kat mana. Aku ingatkan dekat dia punya train station ada locker tapi tak ada. So sekarang ni tengah cari macam mana nak simpan bag ni. So ni Dali train station. Kalau korang nak ambil taksi ke boleh turun daripada sini. Kalau nak ambil bas pergi belah depan. Nampak tu stesen bas dia. Dekat depan railway station ni kalau korang cross the pedestrian bridge tu kan, dia ada, aku nampak macam ada 2 kedai halal kat sini. Yang aku tunjuk. Okay, satu yang tu, satu lagi yang ni. Aku rasa lah betul, aku rasa betul halal sebab ada tu Qingzhen. Tu dia punya pekerja dia pakai tudung. So ni menu dia pun dalam bahasa Cina. Kalau korang tak faham boleh je tengok dekat sana tu, ada list of menu. Tunjuk je lah kot. So ini kawan aku order nasi goreng telur. Banyak juga portion dia sebenarnya. Pasal boleh share 2 orang. So ini aku punya nasi goreng daging. Nampak pucat je, aku tak tahu rasa dia macam mana. Nanti aku try. Sedap. Dia punya nasi goreng ni ada rasa tau, ada masin-masin. Sebab aku pernah makan masa pergi Beijing dulu, makanan tak sedap langsung. Tapi sedap, serius. Dia ada rasa. Aku datang Dali kan, boleh try. Kita orang nak sewa motor. Kita orang dapat dia taklah satu hari, sampai petang ni 50 yuan untuk satu motor. So ini motor dia. Motor ni boleh jalan dalam 200 km. Sebab dia motor elektrik. Ni motor dia. Okay, tempat sewa motor ni actually sebelah kedai halal tu je. Kedai halal tu kat situ. Sekarang ni aku sampai dekat satu tempat ni, aku tak tahu tempat apa nama sebab dia ramai orang. Aku sajalah berhenti sebab nak tengok apa ada kat sini. Tapi yang kelakarnya kan, kau tahu motor yang kita orang sewa ni dia boleh bawa 25km/h je. Kita orang nak datang ke Dali Ancient Town ni boleh ambil masa bapak lama. Kematu bontot. So aku tengok aku apa ada kat sini. Itu nampak dua duduk bergambar kat tengah jalan tu. Ramai gila orang kat sini. Actually dia punya view boleh nampak tasik dekat belakang tu. So aku tak tahu. Tapi yang cantiknya belah sini sebenarnya kalau nampak. Nampak tak? Yang gunung ganang tu. So dia punya Dali Ancient Town tu dah tak jauh. Dia belah sini. Belah belakang sini lah.
Tak tahu boleh dengar ke tak. Okay, actually dekat sini kan, dekat Dali ni aku ada banyak juga tempat yang aku nak pergi. Antaranya dia ada kat sini macam Santorini. Lepas tu dia ada tempat bagi makan seagrass. Lepas tu dia ada macam lookout point dekat atas gunung kat belakang sana tu. Tapi masalahnya motor ni dia slow nak mampus. Aku rasa dia memang tak akan sampai lah nak pergi sana. Sebab malam ni aku punya train pun pukul 6 petang. Kita nak kena hantar balik motor ni dalam pukul 5. So tengoklah yang mana sempat kita orang pergi. Sekarang ni kita orang dah sampai Dali Ancient Town. Sebenarnya aku pun tak tahu apa nak buat kat sini sebenarnya. So kita jalan-jalan je lah. Di Ancient Town ni ada banyak actually. Dekat Lijiang pun ada banyak Ancient Town. Yang masalah kan, bila sewa motor lagi satu, kita orang ni ada helmet. So helmet tak ada tinggal sebab dia tak ada tempat untuk simpan helmet kat dalam tu. So kalau korang berani kan, kalau tak nak pakai helmet pun tak apa. Sebab kalau kau tengok video aku yang apa tadi tu, masa on the way datang sini tu, actually ramai je orang yang tak pakai helmet. Sekarang ni aku macam pelik sikit tau. Sebab tempat yang kita orang sampai ni dia macam tak ada turis. Tahu, macam sunyi gila. Tadi kita dah jalan around 20 minit. Memang tak ada. Dan kedai-kedai dia pun macam tak banyak buka. Aku tak pasti ke hari Jumaat diorang tutup. Sekarang ni kita orang macam nak jalan sekejap, lepas tu caw lah kot sebab tak ada apa yang menarik. Dekat Malaysia aku tak pernah beli pun hari ni. So tadi actually kan, tempat yang kita orang datang tadi, dia satu alley tau, daripada hujung sana sampai hujung sini. Dia satu jalan yang sama, tapi dekat belah sini dia crowd dia lagi ramai. Dia macam lagi menarik. Hujung tadi tu dia macam banyak kedai-kedai kayu yang buat craft untuk apa tu, pintu-pintu yang untuk rumah ni lah, rumah tradisional ni. Tapi dekat sini menarik. Tapi kalau tengok map, dia ada macam ada another ancient city tau dekat belakang sana. Dekat hujung ni dia ada macam pagoda macam tu, macam pavilion. Lepas tu dekat belakang tu, the whole area tu macam ancient town. Ni kat belah hujung alley tadi tu, dia ada macam satu, aku tak pastilah apa benda. Dia macam ni kot, ancient palace kot. Kita nak try masuk dekat dalam ni, depan ni. Cantik juga kat sini. Kat sini sebenarnya korang boleh sewa macam baju-baju macam tadi tau, baju tradisional. Dia siap sekali dengan make up sekali. Ada dekat belakang tadi, tapi aku tak tanyalah berapa. Okey, aku silap. Ini pintu masuk ke kampung yang sebenar. Tadi tu bukan kampung. Tadi tu dia, aku tak tahulah, dia kampung juga aku, tapi belah luar. So sekarang ni tu akan masuk ke kampung ni. Sepanjang laluan ni dia macam kedai-kedai tau. Kedai-kedai souvenir, kedai-kedai apa tu, makanan tradisional. Aku tak tahu boleh dengar ke tak, sebab sama bising dengan dia orang ni. Asyik pula kita orang tak patah balik pergi tempat lain tadi. Kita orang jalan terus je sampailah jumpa pintu gerbang masuk tadi tu. Tak tahu ni roti apa, tapi dah halal. Nampak ni, Qingzhen. Satu ni 5 yuan. So saja nak try, so boleh beli. Ni dekat dalam Asian Town. Ni macam ingatkan kat Thailand je ada, dekat sini pun ada juga.
jengking. 你要走后院吗？大巴。反正我们喜欢吃哈，因为我在这边嘛。 Tadi aku just bawa motor, tak tahu nak pergi mana. Kita nak menuju ke Tasik sebenarnya dekat belakang. Lepas tu terjumpa masjid. Kalau pasal isu ni sebenarnya tak boleh record, tapi just nak bagi tahu kat korang lah kalau sampai sini sebenarnya kat sini ada masjid. Sebab tu ramai orang Islam. Sekitaran sini pun banyak kedai makan halal. Selamat Hari Raya. Sekarang ni aku pun tak tahu aku kat mana. Sebab tadi aku search nak pergi ke satu tempat ni tau. Dia macam jetty, nama Longkan Jetty. Lepas tu bila terus tu dia jalan mati. Lepas tu dia macam pintu masuk, dia macam taman. Kalau korang tengok dekat, sekejap aku pusing, dekat sini kan, dia banyak orang berbasikal. Actually boleh sewa basikal juga kat depan tu. So ni taman. Kalau perasan dekat sebelah pokok sana tu, dia ada tasik besar yang Erhai Lake tu. So aku nak try pergi ke sana. Cantik juga tempat ni. Sebenarnya aku nak pergi belah sana, tapi disebabkan motor tu memang slow nak mampus. Kau bayangkan 25 km/h nak pergi. Lepas tu train pukul 6. Sekarang dah pukul 3. Memang tak sampai lah jawabnya. Sebab dekat belah sana dia ada banyak tempat menarik sebenarnya. Ada salah satunya yang apa tu, dia buat macam Santorini tu. Dan dekat atas bukit sana tu dia ada macam kincir angin tau. Dan dia macam ada lookout point. Korang boleh nampak keseluruhan bandar Dali ni. Tamat sudah trip aku di Dali. So ni sekarang ni aku akan ambil train untuk ke Lijiang dan sambung esok lah. Itu je untuk Dali. Bye bye.